Kalau pandai buat apa portrait. Hello guys, welcome to Dunia Isfat. So everybody don't forget to like, subscribe, comment and share. Kita berada dekat Ubud. Sekarang kita berada dekat mana? Ubud Market Kita dekat mana? Ubud Market. Kat sini banyak hiasan. Tak ada banyak. Adik saya nak ni. Belilah. Tadi sini banyak kedai tapi quite mahal. So macam kalau korang nak pergi beli macam kitchen ke ataupun apa-apa fish magnet ke, aku suggest korang pergi satu tempat yang kita orang punya tour guide tu cadangkan lah, iaitu Agung Valley kot. Wah, member dah dapat apa yang dia nak. nak receh-receh kau dia. Kau receh-receh kan, aku pun tak receh macam mana. Aku cari patung Garuda, kau faham tak? Tapi tak ada. Kalau masa aku pergi Thailand tu, aku ada jumpa gajah yang anak patung tu lah. Sorry. Kat sini tak ada. Ya. Dari tadi nunjuk dengan aku je. Sekarang kita ada dekat Oma Ceking. Dia macam dia ambil gambar, dia ambil swing bunyi, dia ada ambil gambar. Dia main nak? Swing. Kau main apa? Ada orang main. Jadi kita niat nak main Flying Fox, tapi harga Flying Fox tu lagi mahal daripada swing. Tapi aku nak main swing. Lepas tu Syah nak main swing. So Kak Azhar teman dia, tapi aku dengan Kak Syah just entrance je. Okay. So tapi kita orang still lagi boleh ambil gambar dekat spot-spot tu, dekat bawah-bawah tu. Okay lah, not bad lah. Swing tak nak. Okay. Sekarang tengah ramai tak? Tak. Lama lagi. Ya, tak lama. Akak kalau ini yang single swingnya rame, mungkin akak main yang ini dulu ya. Oh, main tak kesana. Ya. Main swing dulu, selesai main swing, akak bisa foto-foto di mesnya. Yang untuk berempat. So yang entrance boleh ambil gambar lah kan? Ya, boleh ambil gambar ya. Ini tiketnya tidak bisa di refund atau di cancel. Kakak swing dulu, baru foto-foto di mes sama jalan-jalan ke teras ya. Entrannya belok kanan, turun Thailand. Terima kasih. Terima kasih. Sedih. No Flying Fox. Saya macam nak swing. Ini sepanjang berada dekat Rumah Ceking.
Aduh. Kita jalan-jalan dulu lah, pergi toilet. Hujan. Kira tak, sebelum awak lupa, awak duduk berdiri situ buat yang trend tu. Masa ni awak pusing tu. Kejap. Buat trend tu dulu. Pusing. Awak berdiri situ. Ya, kita bagi dia. Nanti awak record hotel dia. Sekejap. Ni nak belok, nak sengitkan dia, sengit je. Dah. Faham tak? Maksudnya kan awak nak buat trend yang awak pusing-pusing tu. Nanti lah, ni kosong. Cepat lah. Suruh pergi situ dulu. Nanti awak record sini, dah record ni. Nanti awak turun ke? Kak Azhar. Kita boleh. Saya boleh ke turun? Macam tak boleh je. Tak, saya rasa sepakan ni susah, sumpah. Tamu dasar dia pakai wah. Paket main. Okey, buka dua tangan. Okey. Ejan. Boom. Okey. Buka dua tangan. Kak Zan, ambil gambar tak? Selesai semua aktiviti kat sini. Nak take gambar. Dah habis dekat apa nama dia? Oma Ceking. Oma Ceking. Ceking Ceking tu dia gambar ceking-ceking juga ataupun nama tempat dia? Nama tempat dia. Kita dah habis kat sini. Lepas tu kita akan ke tempat lain. Sambung. Wih, cantik. Dekat The Alas. Kita nak makan kat sini sebab Al kata kat sini murah. Sumpah. Kena hiking dulu nak. Kita masuk taman larangan. Untuk menjadi beras. Aduh. Cinta no. Asyik. Wih, sini pun ada swing ni. Oh, ni yang tu lah yang dia kata mahal tadi tu, The Alas tu. Mana? Sini ke bawah tu? Tak nak makan ni kat mana tu? Tu restoran? Oh, mana? Tiba-tiba saya tak ada tim membaca. Penat lah, sudah. Alah. Banyak tempat dah pergi kan? Hujan. Ke ataupun boleh Korang ada tempat lain ke? pergi maksudnya ganti macam Wih, lalu jambatan. Jadikan. Ya. Cantik tempat dia. Nak kipas. Cantik ni. Nice. Kita nak makan.
Ni Kak Syah punya, Shu punya, Teha punya, Kak Azhar punya. Smart. Ni Teha punya. Sudah makan. Ha. Kalau batu nasi jatuh je. Hati-hati. Belakang ke? Ya. Di Paris, di Jerman. Bilang cintakah tidak, oh cintakah tidak, tidak. Saya nak berterima kasih dekat saya punya tudung, because he bagi kerjasama dan behave sangat. Hari ni tak pakai kek dah macam tak kisah. Sebab kat saya kan tak jatuh ke bawah. So macam wow. Mantap Pak Abu. Ni kalau aku buka ni, aku ulang. Innalillah. Nak bagi bawah, aku ulang. Tubuh berapa sampai ke dahi. Walaupun dah pakai Sunscreen. Sunscreen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Kau tak ada. Apa? Sekarang aku ngapain kau repot? Kopi. Jadi kalau yang Robusta Coffee itu bijinya lebih kecil, daunnya lebih besar dan rasanya agak kuat dan kecil. Ni one day without coffee is one day waste. Padahal tak minum kopi pun. Kawan saya tak minum kopi mbak. Pening. Hah? Vanilla? Ya. Vanilla tu pokok sebenarnya. Perisa. Pokok vanila yang dikeringkan dapatlah esok vanila. Kita guna akar dia, itu kita buat teh. Bagus teh untuk halia. buang angin. How we live without teh. I can leave you. Ini yang kita cari. Bagus untuk cancer. Antioksidan dan Pokok manggis tak ada buah. Apa? Dia melompat sesumpah, tak bersumpah. Tu binatang sesumpah. Tu nampak tu vanila tu. Tu. Tu gerak tu, gerak tu. Tu. Ha tu. Oh, hijau. Baru jumpa. jadi namanya dia wild animal. Jadi musang ni dia makan biji kopi. Jadi musang ni dia memakan biji kopi dari pokok kopi sendiri. Mesti dia memilih mana kopi yang terbaik, itu yang dia makan. Setelah itu dia fermentasi dalam perutnya. Setelah itu dia berak. Setelah itu beraknya kita kutip dekat hutan. Bukan dekat sini lah. Sebab dekat sini kita bagi cuma sampel saja. Jadi namanya dia wild animal. Jadi ini aktif malam hari, dia tidur di siang hari dan di pagi hari. Betul? Kau aja. Di sini kita juga ada proses sangrai kopi. Nah di sini kita ada proses sangrai kopi. Kalau dekat sini kita mesti sangrai kopi selama 30 menit sampai 45 menit. Sampai warnanya menjadi colornya kentut. Selepas disangrai, ditumbuk. Semuanya buat secara tradisional ke? Tradisional. Oh. Mana? Powdernya untuk luwak kopi itu dia bagus untuk penyakit gastrik sebab dia less kafein. Oh. Ini luwak kopi. Bau dia sedap tu. Bau dia sedap. Kalau di sini dicampur dengan susu lebih sedap. Ini kopi normal. Bagus kau. Ni lagi baru dia lagi. Kuat. Dia macam kat dalam. Aku lebih suka yang tadi ha. Yang tadi tu wangi. Memang orang Malaysia juga suka juga. Ini semua normal kopi ya. Nah ini ada sampel berak dari musang ya.
Yang itu ada sampel beraknya, jadi dia macam ni keluar. Jadi untuk keluarnya sebab dia luar itu dia cuma makan biji kulit yang merah. Setelah itu gelnya difermentasi. Ini belum kita kena basuh. Selepas itu kita basuh dengan air panas dan air dingin. Selepas dibasuh dikeringkan di bawah sinar matahari. Jadinya macam ni. Oh, dia memang Selepas itu kita kupas sebab kalau luwak kopi itu dia ada 2 lapisan kulit. Yaitu kulit keras dan kulit halus. Nah, jadi kalau luwak kopi itu bisa kata halal sebab dia macam telur. Jadi yang dekat dalam ni yang kita ambil. Ini masih dibersihkan lagi sekali, baru disangrai, ditumbuk sampai benar-benar halus lah. Nah, kalau dekat sana kita juga ada sampel darah dan ini macam sel batu ya. Itu dia tidur. Ya, tidur. Dia aktif malam hari. Oh, boleh bela tu. Aku dah berfikir nak bela. Ini padi. Ini ada sel anis. Bunga lawang. Tu merica tu, merica. Tu merica tu. Tumbuk kayak tu. Ya bisa dulu dekat sana. Saya nak bagi pesta dulu ya. Dekat sini kita ada 14 macam pesta. Try kopi dengan teh. Ada 14 macam pesta. Tak apalah, kita tak boleh minum kopi. Memang Dilarang menjual. Nak try kopi tak? tidak. Saya tak minum kopi. Teh, ada teh juga. Ada teh dekat sini. Ini kan dia bagi percuma kan ya? Tehnya, testernya dia bagi percuma, kalau nak rasa boleh. Aku nak rasa. Aku tak nak kopi atau teh. Kalau teh boleh kot. Kalau kopi tak. Ayo kita duduk dekat sana. Saya nak bagi. Wow. Oh, boleh rana. Tu nanti kat kawasan tu kita nak buat macam Bangunan lah. Okay. Saya rasa daripada atas sampai bawah tu kita memang ada bangunan berkembang. Ni ada 3 kembang. Tan Sri rasa berapa projek tu? Berapa juta? Ambient benefitnya ada dekat list ya. Okay. Kecuali nanti mau coba luwak kopi dari Musang, itu kena bayar 60,000 satu cawan. Okay. Nasi. Nice.